tragedi. Keselamatan untuk anda semua, selamat informasi kami berikan untuk anda. Dan kini topik yang penting juga sebab bila anda tinggalkan rumah mungkin terjadi pelbagai keberangkalian ya untuk mengalami krisis ataupun kejadian insiden yang tidak diingini. Dan saya nak kongsikan tentang keselamatan bekalan elektrik di musim perayaan. Sebab pastinya setiap rumah ada perkakasan elektrik yang mungkin diambil mudah ya. Jadi misalkan kita perlu ada satu peraturan penting untuk kita meruruskannya. Dan saya nak bersama dengan Cik Abdul Rahim Ibrahim, Pengarah Jabatan Keselamatan Elektrik. Apa khabar Cik Rahim? Baik. Orang baik buntang ya. Okey, baiklah tentang perlindungan dan juga keselamatan ketika di rumah. Sebab apabila kita tinggal mungkin berlaku kecuaian, tinggal begitu saja. Jadi mungkin perkara asas yang perlu kita ketahui ketika tinggal rumah dengan berkaitan dengan perkakasan elektrik ini macam mana Cik Rahim? Ya. Ya, bagus juga kita bincangkan soal ni kan. Sekali-sekala bagus juga kita tengokkan kelengkapan elektrik dalam rumah kita. Nombor satu, baik sekali kalau tengok sistem elektrik kita sama ada dia dalam keadaan baik dan berfungsi. Kalau boleh saya kongsikan dengan gambar sekali kan. Lebih mudah ya ada gambar. Kita pastikan yang pertama sekali pemutus litar kita, circuit breaker di rumah kita sentiasa berfungsi. Ini boleh kita pastikan dia baik atau tidak dengan cuma menekan butang uji saja. Baik. Yang kedua, di luar rumah kita pastikan wayar bumi bersambung. Sebab ini berkaitan dengan berfungsinya pemutus litar tadi. Okey, itu antara perkara asas yang kita pelindungan. Mungkin terlepas pandang ya. Mungkin terlepas pandang. Banyak juga kes kemalangan elektrik boleh dielakkan kalau sekiranya pemutus litar itu berfungsi dengan baik. Okey. Dan gambar seterusnya tentang dah rosak pun. Ini sebenarnya keadaannya dia belum rosak lagi, masih berfungsi. Tapi ada kalanya terlalu lama kita gunakan kan, dia tunjuk kesan-kesan bukan berkarat ni, kesan terbakar, panas. Bagus kita mengambil tindakan menukar kepada yang barunya. Jangan kita terus menggunakan, lama-kelamaan dia akan boleh merebak dan menyebabkan litar pintas. Seperti mana yang pernah berlaku dan gambar seperti ini. Ini keadaan sudah parah lah. Okey, baik. Perkara-perkara lain, kalau kita tengok sambungan elektrik. Baik, sambungan elektrik harus kita buat mengikut kod warna yang betul. Okey, di mana wayar neutral untuk neutral, wayar bumi untuk bumi dan wayar hidup untuk wayar hidup. Itu antara perkara asas kan. Dan yang lebih penting lagi yang kerap juga dilakukan oleh orang kebanyakan ialah sambungan pada plug top begini. Okey. Harus kita tahulah yang mana color kodnya, seperti warna coklat untuk hidup, wayar bumi untuk bumi dan wayar biru untuk neutral. InsyaAllah kalau ini dapat dilakukan dengan baik, keselamatan elektrik kita. Ini yang paling asas sekali. Berdasarkan mungkin rekod daripada Jabatan Keselamatan Elektrik, ialah insiden yang pernah berlaku disebabkan kecuaian apa katanya? Kebanyakannya sebab gagal memeriksa pemutus litar bercukur bumi itu. Okey, dari kes-kes yang berlaku sekiranya memang kerosakan boleh berlaku pada pelatan elektrik, tetapi kalau pemutus litar itu berfungsi dengan baik, ia dapat memutuskan bekalan dengan serta-merta. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kelengkapan elektrik yang kita beli kan haruslah jenis yang diluluskan. Mudah saja yang ada label sirim itu yang diluluskan, yang memang dah diperiksakan, yang diperiksa ke ketahanan dia dan keselamatannya. Dan juga tidak pandai-pandai buat sambungan sendiri ya. Betul. Dan yang ketiga, cara penggunaan kita. Kalau kita menyambungkan daripada satu punca kuasa, harus kita tahu jumlah kuasanya jangan melebihi 1000 watt. Kan kita pakai extension cord kan. Okey, dan saya tertarik dengan satu kotak yang memuatkan kelengkapan elektrik yang tidak diluluskan. Mungkin dapat Cik Rahim perincikan dengan berdasarkan kepada ini sini yang tidak diluluskan. Antara kesalahan yang mungkin dapat kita kesan, ini yang diluluskan. Mungkin kita sekali pandang mungkin tak dapat apa perbezaannya. Jadi mungkin dapat diterangkan. Mudah saja. Barang elektrik yang diluluskan yang mempunyai label sirim. Okey. Jelas di pasaran yang kalau kita tengok yang mempunyai label sirim, insya-Allah itu yang diluluskan. Tapi kita tengok yang tidak diluluskan, kualitinya mungkin tidak baik. Saiz konduktor di dalamnya agak kecil. Kemudian kabel agak kecil juga yang tidak memenuhi spesifikasi yang sebenar. Okey. Yang kedua, palam extension adapter begini. Kerap kali kita beli yang jenis kualiti yang agak rendah dan bahannya tidak dapat menahan kadang-kadang untuk kuasa yang kita gunakan kan.
untuk adapter seperti ini juga ada yang diluluskan yang berjenama sirim. Itu antara yang perlu kita tengok. Dan yang ketiga untuk lampu hiasan begini kan, lampu hiasan di bawah tu yang diluluskan biasanya saiz kabelnya agak tebal sikit kan. Yang tidak diluluskan terlalu nipis. Okey, dan tadilah biasa kita raya lampu kelip-kelap berkelipan Jadi mungkin dapat diterangkan sikit. Mungkin ada kesilapan yang biasa kita lakukan. Lampu yang berantai ni? Lampu berantai ni biasanya apa kesilapan yang kita dapati ialah macam pemasangannya. Cara pemasangannya. Kadang-kadang agak rendah yang boleh dicapai oleh kanak-kanak. Itu yang kita bimbang sekali. Sebab kanak-kanak dia tertarik dengan benda-benda yang dia jarang lihat kan. Itu antara kesilapan yang kita selalu dapatilah. Lain pada itu insya-Allah. Inilah dia lampu berantai tu yang saya angkat dia, Cik Rahim kita letak di sini seketika. Lampu berantai. Baik. Okey. Baik, kalau kita lihat yang lampu berantai ni yang diluluskan adalah yang agak tebal sedikit seperti yang kata tadi. Mungkin dijual di pasaran macam semalam tu memang diyakini kurang selamat ke macam mana? Yang diluluskan memang ada label siri. Itu sudah mudah saja kan. Kira lain soket ada keluar begini, yang diluluskan memang mempunyai label sirim, begitu saja kan. Itu saja panduan kepada pengguna untuk nak beli barang-barang yang mungkin kes-kes yang pernah Cik Rahim terimalah ketika berkhidmat di Jabatan Metro ni. Apa mungkin kes yang serius? Kes yang serius, kes yang serius selalunya penyambungan dibuat sendiri. Penyambungan daripada wayar tetap kan, tanpa pengetahuan asas yang baik, menyambung mengikut saiz yang tidak sama dengan tetap. Kemudian pemutus litar bila tidak berfungsi, itu menyebabkan salah satu punca yang terjadi kemalangan listrik. Litar pintas sekiranya penyambungan dibawa terlalu banyak pada satu punca kuasa, ataupun wayar yang terlalu lama tak pernah diperiksa selalu. Kalau sebenarnya lama tu berapa lama harus kita periksa untuk tukar baru? Sebenarnya dia tidak ada satu tempoh bila kena tukar baru. Mungkin kalau pendawaian kita sudah lebih 20 tahun, eloklah dipanggil, dapatkan kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga ni untuk membuat pemeriksaan di keseluruhan rumah kita. InsyaAllah daripada situ dia akan dapat pastikan sama ada litar itu masih dalam keadaan baik atau tidak. Kalau dalam keadaan baik, kita boleh gunakan walaupun sudah 20 tahun. Sebab kita perhatikan kalau di rumah mungkin ada wayar-wayar yang terkeluar yang kita bimbang nanti. Itu yang kita katakan tadi. Yang tidak kemas. Itu yang kita katakan tadi, satu pemeriksaan sistem pendawaian kita dalam keadaan baik. Jika kita dapati sudah terkeluar macam kata tidak, atau soket sudah longgar ke apa kan, kita harus ambil tindakan memperbetulkan dalam letakkan keadaan asasnya. InsyaAllah dia akan. Seorang cuma dia biasa ambil mudah begitulah sebenarnya. Itu yang kita lihat selalu. Tadi saya juga disebutkan berkaitan dengan kanak-kanak, sesuatu yang mudah untuk dicapai. Kita bimbang juga nanti kalau mungkin lagi satu, mungkin disebabkan musim perayaan, mungkin ramai balik ke rumah yang berkongsi dan sebagainya. Jadi sebabkan ada yang pandai-pandai dia cucuk sini untuk masukkan mungkin dari segi soket yang salah. Apa yang kita dapati sekarang, kalau dulu kita nasihatkan tutupkan bekalan kan, sebenarnya ada rumah-rumah yang sedia dipasangkan dengan security system ataupun lampu untuk nyalakan pada waktu malam. Okey, ini boleh dibuat pada kadar yang minima. Baik, contohnya kalau kita gunakan soket untuk lampu, menggunakan timer kan yang akan berputar pada waktu malam dinyalakan. Kemudian yang kedua mungkin peti sejuk kita. Kalau boleh dikosongkan, kosongkan. Kan. Tetapi kalau masih ada barang, tidak ada masalah kalau kita terus terpasang sebab biasanya peti sejuk ni memang begitu diberikan bentuk boleh memberi bekalan berterusan. Tapi pada bekalan yang tidak kita gunakan, elok kita tanggalkan daripada soket dan asingkan begitu. Dan kita juga harus membuat mungkin checklist apa yang perlu kita buat sebelum keluar rumah sebelum kita tinggalkan. Jadi sikit dapat Cik Rahim berikan checklist yang perlu ada. Kita ulang kaji balik mungkin sebagai panduan penonton yang menonton untuk hari ini apa perkara yang perlu anda lakukan sebelum keluar rumah. Mungkin ada yang keluar rumah seminggu lamanya ditinggalkan barang-barang elektrik ini. Jadi kita harapkan tidak ada sebarang insiden yang akan berlaku. Jadi sebagai panduan bersama, Cik Rahim akan terangkan perkara yang perlu anda semak, mungkin dapat catatkan apa yang perlu anda lakukan hari ini sebelum keluar rumah untuk balik ke kampung. Yang pertama seperti kata tadi,
mutus litar berfungsi dengan baik. Mutus litar. Okey. Yang kedua, soket outlet yang mana yang berkalang-kalang yang tidak gunakan itu tanggalkan. Tanggalkan daripada soket itu. Dan yang ketiga, kalau kita nak pasang lampu untuk nyalakan pada waktu malam, pastikan kita perasan dalam keadaan yang sempurna kedudukannya. Dia berputar mengikut jamnya betul lah kan. Yang lain-lain tu yang tidak berguna, yang tidak digunakan kita tanggalkan, kita asingkan. Itu saja, mudah saja. Dan insya-Allah kita tinggal dalam keadaan selamat rumah kita. Ya, itu pesanan yang penting telah pun diberikan oleh Encik Abdul Rahim Ibrahim, dan beliau merupakan pengarah Jabatan Keselamatan Elektrik yang telah pun berkongsi pengalaman dan juga maklumat untuk kita semua. Penting sebab ia melibatkan nyawa. Mungkin tidak mahu nanti seandainya pulang ke rumah berlaku pelbagai insiden yang tidak diingini. Terima kasih kepada Encik Rahim. Selamat pulang ke Perak Darul Rizwan untuk menikmati lebaran yang indah ini. Terima kasih. Dan nanti akan kita kongsikan pula berkaitan dengan program-program menarik di TV3 dan juga apakah